Hai guys, saya Gary daripada GCR Motor. Hari ini kita nak review sebuah BMW GS 1200 IBS. Alright, so motor ni tahun 2013, register 2016. Harga jualan kita nak offer hanya 49,800 setiap potong nama. Minimum deposit 100, bulanan 800 lebih selama 7 tahun. So jom kita tengok. First, windshield depan dia dah bagi tinta yang warna smoke. Lepas tu adjustable lah. Headlamp protector guard depan, LED headlamp. So tayar depan pakai size 120/70 18. Alright, so pakai Bridgestone Battleax Adventure punya tayar. Sorry, 120/70 19 ya. Pakai Battleax Adventure Bridgestone punya tayar. Fork Brembo punya caliper, steer barrier hose, radiator guard dah ada. Right, spotlight dah ada, spotlight, engine bar dah ada. Handle guard dah ada. Okay, handle guard dah cukup. Engine boxer ini guard dah ada. Suspension, electronic suspension Dynamic ESA punya. Exhaust original, Cyborg BM original. Top box aluminium aftermarket. Splash guard dah ada. Tayar belakang 170/60 17. Alright. So pakai sharp lah macam biasa. Ada guard dia dah. Ini guard dah ada. Okay, guard semua dah ada. Lepas tu, jom kita tengok meter dia. Lepas tu, ada mode dia. Ada mode road ada. Road, Dyna, Enduro, Ren. Okay. So mileage 65 saja. Original mileage 65. So indicator, petrol indicator semua adalah. So ini ada cruise control, suspension, adjust suspension. Satu orang ke dua orang ke, dia electronic suspension boleh adjust. Trip semua adalah. So last kali kita check sound. Okay. So last kali 2013, register 2016. BMW GS 1200 hanya harga 49,800 setiap potong nama. Minimum deposit 100, bulanan 800 lebih selama 7 tahun. Bye.